إلى هدرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولادته وذريته وقرابته وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى سائر الأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى سائر العلماء والمحدثين شيخ الإسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الأبدين والدهر الداهرين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung daripada bahagian yang kedua. Tajuk yang pertama, Babun Najasat wa Izalatiha. Pada muka surat yang ke-10, pada kata dan bermula sambungannya dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Dan bermula segala binatang itu suci. Semua binatang suci. Bila sebut suci maknanya kita pegang rima. Contohlah, rima tu hidup ataupun mati. Minta maaf, kalau rima tu hidup, kita pegang dia, tak wajib basuh lah tangan kita ni. Jadi kalau binatang itu mati, rima mati, kita sentuh, kalaulah basah antara salah satu daripada dua bahagian, sama ada bulu rima tu basah ataupun tangan kita basah, ataupun sebaliknya kita kering, dia basah, maka wajib basuh lah. Yang dikatakan suci ini binatang itu hidup. Kalau binatang itu mati, kira bangkai lah. Bila bangkai, ditilik pula sama ada tangan kita basah ataupun bulu dia basah dia. Jadi secara kesimpulannya, segala binatang itu suci, melainkan babi dan anjing. Babi anjing memanglah. Dan jika diberanak oleh keduanya, anjing babi, dengan binatang suci sekalipun, hukumnya ialah najis jua. Maknanya apa? Kalaulah anjing itu mengawan dengan kambing betina, anjing jantan, tubik anak kambing sebiji macam anak kambing, tak ada rupa anjing, tapi kita tahu anjing itu mengawan dengan kambing ni. Jadi anak kambing tu walaupun tidak ada rupa sedikit pun dengan anjing, tetaplah najis. Sebab apa? Sebab ditilik pada asal. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Bila asal dia tu haram, najis, maka furuk pun najis. Begitulah ibaratnya pada masalah khinzir. Dia mengawan dengan lembu umpamanya dia. Lembu jantan ke lembu betina ke. Jadi bila gitu, tubik anak lembu, sebiji anak lembu, tak ada sikit pun sungguh macam khinzir, maka tetap najis.
Manakala manusia, jikalau manusia ada tak sini? Ada bawah tu, nanti kita baca. Baik. Dan jika adalah ia, ni. Ia babi, minta maaf. Dan jika adalah ia sesuatunya diberanak daripada babi dan anjing tu, seperti rupa anak Adam. Maknanya rupa manusia. Maka iaitu suci pada pendapat Syekh Ramli. Kalau anda katalah manusia dia bersenyawa dengan seekor babi betina, kemudian babi betina itu melahirkan anak manusia sebiji macam rupa manusia, maka manusia itu suci pada pendapat Syekh Ramli Shaghir. Dan najis yang dimaafkan pada Syekh Ibn Hajar. Jadi pada pendapat Syekh Ibn Hajar mengatakan anak manusia saat ni suci, najis. Cumanya najis yang dimaafkan. Bila najis itu dimaafkan, maka harus bagi manusia itu, manusia yang diberanakkan daripada babi saat ni, jadi imam sembahyang. Tak apa dia itu imam. Dan masuk anak itu ke dalam masjid pun boleh. Dan menyentuh akan anak itu serta basah dan tiada menajis ia akan sesuatu. Tak apa kita sentuh tangan kita, lepas ambil wuduk kita sentuh dia. Hukumnya tidaklah, maknanya hukumnya najis yang dimaafkan. Kita lihat nota kaki nombor 4. Mas'alatun, ini suatu persoalan. Maka jika mewati seorang, maknanya dia bersenyawa lah, seorang laki-laki akan anjing betina ataupun babi atau akasnya. Akasnya sebaliknya lah. Contohnya babi jantan, dia bersenyawa dengan perempuan manusia. Kemudian maka beranak ia akan manusia. Tubik anak serupa manusia dah. Niscaya adalah anaknya itu najis ainnya. Maknanya diri anak itu ialah najis. Seluruh tubuhnya campur sekali, rambut, kuku, tulang, gigi, semuanya najis. Kerana mengamalkan kaedah yang masyhur bahawasanya anak yang jadi daripada antara haiwan yang suci dan haiwan yang najis, iaitu mengikut ia akan asalnya. Maknanya tak dapat tidak, kita kena kembali kepada asal. Asalnya itu, puncanya itu ialah yang najis dua. Seperti ibarat kita katalah, ada dalam kitab ni ada dibahaskan nanti, bakal akan dibahaskan. Tetapi dalam mazhab Imam kita Syafi'i menghukumkan babi anjing itu ialah najis, mughalazah. Dan ada juga pendapat di luar daripada mazhab Imam Syafi'i mengatakan selain daripada darah dan daging khinzir dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia kata dalam Quran itu Allah Ta'ala sebut wa hurima alaikumul maitah wad dama walahmal khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai binatang tak sembelih dan juga darah dan daging khinzir. Tuhan sebut darah dan daging khinzir. Tuhan tak sebut hak lain daripada itu. Jadi itu satu dalil yang menjadi rujukan bagi satu pendapat pandangan ini mengatakan yang diharamkan hanyalah darah dan daging. Adapun tulangnya, kulitnya, bulunya, kiranya dimaafkan. Dan kita berpegang pada kaedah, kalaulah asal itu najis, maka furuk pun najis. Furuk pun najis. Kerana apa? Asalnya ialah darah. Daripada seketul air mani, beberapa titisan air mani, 40 hari kemudian itu Allah Ta'ala jadikan mana alaqah, seketul darah beku. Selepas 40 hari kemudiannya daging beku, mudghah. Jadi asalnya ialah darah. Darah tu najis dah. Tak jadi mudghah, tak jadi daging beku, melainkan daripada darah. Kalau dah darah dan daging yang utama asalnya najis, apatah lagi furuk. Tidak akan hasil tulang
tidak akan hasil daging, tidak akan hasil kulit dan semua juzuk babi tersebut, melainkan dengan segumpal mudrah. Selepas 40 hari mudrah akan disaluti dengan tulang temulang. Maknanya asal dia najis dah. Furuk apatah lagi najis lah. Ini kaedah. Jadi tak bolehlah kita nak berpegang pada pendapat mengatakan kulit babi itu tidak najis. Tak boleh lah lagu tu deh. Baik. Kemudian mana tadi? Maka tak dapat tidak mengikut ia akan asalnya yang najis jua. Maka jadilah anak itu najis ainnya, tetapi dimaafkan dengan nisbah bagi dirinya seseorang itu dan yang lainnya. Yang lain daripada anak babi saat ni. Manusia yang diberanakkan daripada hasil persenyawaan antara manusia dan babi. Tubik anak manusia. Jadi dimaafkan dengan nisbah dirinya. Dan yang lain orang lain lah. Kita kalau sentuh dia, dimaafkan, tak apa. Berlaku ke perkara ni? Ada berlaku. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Furu'ul Masail karangan Syekh Daud Al-Fatani. Beliau menakalkan daripada permasalahan, persoalan yang diajukan kepada Syekh Ramli Kabir mengenai masalah ni. Sebab ada pernah berlaku zaman zaman Syekh Ramli Kabir. Maknanya seorang manusia yang lahir daripada perut babi. Boleh rujuk dalam kitab tu. Baik. Maka wajib atasnya mengerjakan sembahyang walaupun dia tu anak babi, tetapi dia nisbah pada manusia. Sebab benih dia manusia, cuma dia tubik daripada perut khinzir je. Maka wajib atasnya mengerjakan sembahyang 5 waktu, kena sembahyang juga. Dan lainnya puasa semualah daripada segala ibadah. Dan harus baginya masuk ke dalam masjid dan bersentuh dengan segala manusia, ahli jemaah, pas mayat itu sepaling boleh. Dan jikalau serta basah sekalipun, walaupun ada di antara kalangan jamaah yang baru mengambil wuduk, tangan dia basah-basah sikit, sentuh cium tangan dia, tak apa, dimaafkan. Dan harus menjadikan dia imam sembahyang, sah kita ikut belakang. Ibarat seperti kiasnya seperti kanak-kanak yang mumayyiz, yang belum kerak jawi, sah dia jadi imam, kita ikut follow belakang. Dia tak jawi lagi. Dia tak jawi lagi. Tapi tak sayugia lah kanak-kanak yang belum balik, yang belum jawi, tapi dia sudah mumayyiz, jadi tu imam, tak sayugia. Cuma hukumnya makruh. Tetapi kalau kanak-kanak yang sudah jawi, tetapi dia belum balik, cuma dia sudah mumayyiz, sah dia jadi imam. Itu tidak makruh. Yang makruh hanyalah yang belum jawi je. Dan harus menjadikan dia imam sembahyang kerana tiada wajib atasnya mengembali sembahyang. Dia tak perlu qada sembahyang dia. Tak perlu ulang. Sebab apa? Sebab sembahyang dia sah dah. Sembahyang dia sudah sah. Tetapi tiada membangsa ia kepada bapaknya, maknanya tak boleh dibingkan dengan siapa-siapa. Ibarat seperti anak zina. Masalah anak zina ataupun perkahwinan yang tidak sahih. Perkahwinan yang tidak sahih. Jadi anak dia tu anak yang tidak boleh dibangsakan kepada si bapa. Berkenaan dengan harta pusaka pula. Kalau bapaknya mati, anaknya tak boleh mewarisi harta bapa. Kerana apa? Kerana dia bukan dibangsakan kepada bapa, bukan dibinkan kepada bapa penzina tu. Kecuali kalau ibunya mati, barulah dapat harta pusaka si ibu je. Itu masalah berkenaan faraid, mengenai masalah anak zina ni. Ataupun dinikah di Thailand umpamanya. Nikah di Thailand. Sah ke nikah Thailand tu? Di situ ada kemusykilan. Pertamanya, kalaulah si bapa
mengizinkan dan mewakilkan kepada juru nikah di Thailand, barulah sah pernikahan itu. Dalam mazhab kita Syafi'i ni. Dan kalaulah si bapa itu tak tahu menahu tentang perkahwinan anaknya di Thailand tu, maka tidak sah. Dan anak itu dihukumkan anak zina. Dalam mazhab imam kita Syafi'i. Kecuali si bapa kata, aku ikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab imam Syafi'i berpegang kepada dalil la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah melainkan dengan ada wali. Sama ada wali perempuan itu memberi izin ataupun mewakilkan pada orang lain, itu tertakluk pada wali perempuan itu. Ini masalah si bapa tak tahu menahu. Tak tahu menahu anak dia nikah ke tak, khabar nikah dah. Maka nikah itu tidak sahih. Kecualilah kalau dia tu dan pengantin tu sendiri bertaklid pada mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak membuat syarat wali untuk nikah si anak. Baik. Mana tadi? Maknanya tak boleh dibangsakan kepada bapaknya jika ada bapaknya itu manusia. Maka tiadalah ia mewaris akan dia. Tak boleh. Anak zina. Dia mengaku kata, aku nikah di Thailand. Maka anak aku ni kalau aku mati, dia makan pusaka aku. Dia dah berhak, dia orang yang berhak. Mana boleh. Nak dibinkan. Contohnya banyak berlaku dah. Banyak berlaku ni. Nikah di Thailand. Kemudiannya dia sampai di Malaysia, jadi masalah. Anak nak sekolah, jadi IC tu deh. Barulah nak buat itu ini, buat surat di majlis pejabat agama dan sebagainya, jadi masalah. Jadi bila dah naik kepada pejabat agama, dia kena nikah semula situ, barulah boleh diiktiraf sebagai pasangan suami isteri. Tapi anak tu dah lahir dah. Anak tu lahir dah. Jadi anak tu kira anak zina lah. Waliyahzubillah. Maka tiadalah ia mewaris akan dia, dan tiada sah ia bernikah dengan manusia. Tak boleh. Tapi jin bernikah dengan manusia harus. Cumanya masalah anak laki-laki yang keluar daripada perut babi, walaupun dia rupa manusia 100%, tapi hukum tidak sah bernikah dengan manusia. Dan jikalau dengan manusia yang seumpamanya sekalipun, masalah nikah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh mewariskan sebarang harta. Itu dia. Baik. Dan tiada halal baginya mewati sahaya perempuan. Kalau dia tu ada duit sikit, dia ada seorang sahaya perempuan, maka tidak halal baginya menjimakkan akan sahaya perempuan itu, jariah. Hukum menjimakkan ataupun mewatikan jariah ini harus oleh si tuan, penghulu si sahaya tersebut. Tapi kalau manusia babi ni tak boleh. Melainkan jika diyakinkan akan dirinya jatuh kepada zina. Maknanya dia tak boleh nak buat kapur. Tak ada arah. Kalau aku tak jimak, tak wati sahaya perempuan ni, takut aku jatuh zina. Takut cari pelacur ni. Maka barulah dalam keadaan terdesak itu diharuskan. Ibarat seperti orang nak nikah lah. Kita ni tahir lagi. Tahir. Sampai satu masa Allah Ta'ala uji, dilepaskan syaitan-syaitan, dipengaruhi kepala akal fikiran kita, suruh berzina. Kita tak dapat nak lawan. Ada pula perempuan yang datang menggoda. Maka apabila kita bimbangkan fitnah itu sentiasa berkeliling di sekitar kita, maka barulah hukumnya wajib nikah. Kena wajib nikah tu. Bukan kata sunat, bukan kata harus. Dah wajib. Sebab apa? Takut jatuh pada maksiat. Baik. Melainkan jika diyakinkan akan dirinya jatuh
ataupun berlaku perbuatan zina apabila tiada mewatikan dia sahaya perempuan itu. Dan jika membunuh ia akan orang Islam yang merdeka, nescaya dibunuh pula ia, hukum had tetap dijalankan. Dia bunuh orang, dia kena kisah balik. Tiada akasnya. Tiada akasnya. Maknanya apa? Kalau orang bunuh dia, orang itu tak dikenakan hukum had. Tidak digunakan dihukumkan pancung. Tidak dikenakan hukum balas. Malah tiada diat. Ni. Kalau dia bunuh orang, dia kena. Kita bunuh dia tak apa. Itu dia. Kerana kurang martabat laki-laki itu. Dan ditegahkan daripadanya wilayah. Maknanya dia tak boleh jadi pemerintah. Jadi tok pengulu pun tak boleh. Maka tiada sah ia menjadi wali pada menikahkan perempuan yang telah merdekakannya. Contohnya, dia ni jadi hamba. Kemudian, puan yang memerdekakan dia, dia membebaskan dia, maka tak sah dia jadi wali untuk si perempuan itu. Tak boleh. Tapi yang aulanya, dia punya ibarat ni ambil daripada Sabila. Tapi yang aulanya ibaratnya gini. Menjadi wali pada menikahkan perempuan yang telah merdekakannya. Maknanya perempuan yang dimerdekakan olehnya. Itu betul dia punya tartib. Maknanya dia ada seorang hamba sahaya perempuan. Dia merdekakan hamba sahaya perempuan tu. Kemudian perempuan tu nak nikah. Hamba sahaya hak tadi merdeka dia nak menikah. Maka dia boleh jadi wali dia. Tapi masalah dia ni anak babi, tak boleh lah. Hukum ni tidak sah. Tak jadi wali. Tetapi harus baginya menikahkan sahayanya yang perempuan. Kalau sahaya yang belum dimerdekakan, tak apa. Kerana bahawasanya ia menikahkan itu dengan nisbah milik jua. Atas milik dia. Hak dia deh. Dia nak nikahkan sahaya perempuan dia dengan orang lain. Orang lain tu pun jadi hamba dia juga. Maka pada nisbah milik je. Bukan dengan sebab wilayah ada. Wilayah ni maknanya kelolaan bawah tadbir. Bawah tadbir seseorang itu. Inilah hasil yang disebut dalam Tuhfah dengan ikhtisar, dengan secara ringkas dalam kitab Sabilal Muhtadin. Baik. Kemudian mana tadi? Selanjutnya, dan suci anjing Ahlil Kahfi yang bernama Rakim. Yang bernama Rakim. Dan masuk ia ke dalam syurga. Anjing itu bakal akan masuk ke dalam syurga. Dia salah seekor anjing yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga. Selain itu ada 9 lagi binatang. Termasuklah unta naqatus salih, unta Nabi Saleh. Kemudiannya kambing kibas yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim menggantikan anak dia tu. Lagi binatang apa hok masuk dalam tu? Seekor merak. Dia ada 10 binatang semua yang masuk ke dalam syurga. Selain itu, sapi yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim untuk dijamu kepada beberapa malaikat yang datang menziarahi Nabi Allah Ibrahim. Tu sapi tu masuk syurga. Kita lihat di bawah nota kaki nombor 1. Nombor 2 deh. Nombor 1, nombor 2, nombor 1. Maka adalah pendapat yang mengatakan anjing Ahlil Kahfi itu suci. Ada pendapat ulama mengatakan anjing itu suci. Di antara nama-nama orang Ashabul Kahfi tu 9 orang semua. Capa anjing itu 7 lah. Ini satu pendapat. Yang pendapat lain mengatakan 7 orang. Tapi yang muktamad, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iaitu boleh diiktibarkan, diperkirakan pada mazhab Al-Malikiyah. Dengan kata mereka itu, mazhab Maliki, kullu hayyin tahirul aini walau kalban au khinziran. Ini mazhab Imam Malik.
Artinya tiap-tiap yang hidup itu suci ainnya, jika adalah ia anjing atau khinzir sekalipun. Walaupun binatang itu anjing atau khinzir, hukumnya suci. Ini pendapat mazhab Imam Malik. Dan telah muafakat padanya oleh Hanafiyah atas suci ain anjing selama ia hidup atas qaul yang rajih. Adapun kenyataan mengenai masuk syurga anjing ahlil kahfi itu, boleh kita iktibarkan pada pendapat ini Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayatu wan Nihayah. Kata Ibnu Katsir, wa qad zakara katsirun minal qusas wal mufassirin li hadzal kalb naba'an wa khabaran tawilan aktsaruhu mutalaqqa minal israiliyat wa katsirun minha kadhibun wa mimma la faidata fih kakhtilafihim fi ismihi wal launihi. Artinya sesungguhnya telah menyebut oleh banyak daripada tukang-tukang cerita al-qusas dan ahli tafsir mengenai anjing ini, anjing Ashabul Kahf. Macam tuan pengarang kitab ni lah, Syekh Muhammad Yasin bin Toha ni, sebagaimana disebut, dia menulis kitab Majmu' Salasar Rasail. Risalah pertama mengenai akidah dan sedikit panduan fiqh. Kemudian ada diselitkan beberapa kenyataan mengenai ilmu tasawuf dalam risalah pertama tu. Risalah Muqaddimatul Mubtadin deh. Risalah kedua hak muhimmah hak cara ni bab najasah. Risalah ketiga mengenai Ashabul Kahf. Jadi secara ringkas dalam itu kitab tu. Cuma tidak dilanjutkan lagi lah perbahasan mengenai khilaf mengenai nama anjing itu. Cuma kita letakkan di sini, mudah-mudahan menjadi sebagai rujukan lah. Baik. Cumanya kita ambil petik daripada kitab Bidayatul wan Nihayah Ibnu Katsir mengenai anjing Ashabul Kahfi, yang mana banyak tersebar daripada tukang-tukang cerita dan ahli tafsir mengenai anjing ini akan sebagai cerita yang panjang lebar cerita dia ni. Kebanyakannya diambil daripada hikayat Israiliyat. Ada orang kata tak boleh jadikan dalil Israiliyat ni. Cumanya kalau kita rujuk dalam sejarah, ada seorang Yahudi yang mahir dalam tawarikh, ilmu tawarikh, ilmu sejarah. Dan banyak ulama-ulama Islam mengambil pendapat ataupun mengambil bahan-bahan rujukan daripada kitab dia tu. Nama dia anda tak ingat dah. Kita tengok semula lah. Kisah dia ni ada diceritakan dalam satu kitab Ilmul Firasah, yang mana kitab Ilmul Firasah ini dikarang oleh ulama Mesir, kemudian diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abu Bakar Al-Muwari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan banyak daripadanya itu dusta, sebab hikayat Israiliyat ni banyak bohong, dan daripada perkara yang tiada apa-apa faedah. Banyak perkara hak tak manfaat. Itulah kadang-kadang kita jauhi lama-lama ni, kita kena hati-hati tengoklah. Bukan apa kita nak sebar kepada orang masyarakat awam ni, kita kena tilik dulu. Contohnya kitab Kashful Ghaibiyah. Kitab Kashful Ghaibiyah mengenai awal penciptaan dan sebagainya lah. Dalam tu banyak kisah Israiliyat. Lagi kitab Al-Jawharul Mawhub karangan Syekh Ali Kutan Al-Kelantani. Dia ada sebut juga selit-selit sikit kisah-kisah daripada sumber Israiliyat. Tetapi Ibnu Katsir sendiri ada banyak mengambil daripada kisah Israiliyat yang mana diyakini, dizonkan boleh dipercayai. Ibnu Katsir banyak cerita Israiliyat dalam tafsir dia tu. Baik. Sebagaimana bersalah-salahan mereka itu pada namanya anjing dan rupanya anjing.
dan mengenai masuknya anjing Ashabul Kahfi itu ke syurga itu, kita iktibarkan pula dengan satu riwayat di dalam kitab tafsir At-Tabari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, innallaha yahsyurul khalqa kullahum kullu dabbatin wa ta'irin wa insanin yaqulu lil bahaim wa tayri kunu turaban. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan sekalian makhluk pada hari kiamat, iaitu tiap-tiap binatang dan burung-burung dan manusia. Berfirman Allah Subhanahu wa taala bagi binatang-binatang dan burung-burung, jadilah sekalian kamu itu tanah. Wallahu a'lam. Cuma setakat ni kita teringat ada dalam Hasyiah Bujairimi ni ada sebut 10 binatang tu dalam kitab tu. 10 binatang yang masuk syurga ni. Boleh rujuk sanalah. Dalam bab haji ni, dalam bab haji mengenai turunnya binatang-binatang daripada langit semasa diturunkan Nabi Allah Adam. Ada 10 perkara juga yang diturunkan bersama Nabi Allah Adam. Dalam tu ada cerita dia. Baik. Kemudian, dan tersebut dalam kitab Hayatul Hayawanul Kubra. Wa qala Khalid bin Ma'dan, laisa fil jannah minad dawab siwa kalbi ahlil kaf wa himaril aziz wa naqatis salih. Ni dia. Mesti ringkas sini. Artinya, dan kata Khalid bin Ma'dan, kena baiki sikit titik dia tu, Khalid bin Ma'dan, tiadalah dalam syurga daripada segala binatang melainkan anjing ahlil kahfi dan kaldai aziz, kaldai aziz dan unta Nabi Soleh. Kaldai aziz ni wallahu a'lam. Adakah aziz yang dimaksudkan di sini aziz apa nama Sayyidina aziz mana, wallahu a'lam lah. Baik. Dalam kitab Bujairimi tu ada sebut 10 binatang tu. Kemudian, dan najis air susu daripada binatang yang tiada dimakan orang akan dagingnya. Najis air susu daripada binatang yang tiada dimakan orang akan dagingnya. Kalau binatang tu dimakan dagingnya, boleh harus dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, lembu kubah, kambing, susu dia suci. Kalau binatang yang tidak dimakan dagingnya, harimau, badak, lagi ke apa, susunya ialah najis, kecuali air mani. Bagaimana perbahasan semalam ni, air mani suci. Tak kira lah binatang itu boleh dimakan ke tak boleh dimakan ke, kecuali anjing dan babi sahaja haram, maknanya najis. Contoh seperti air susu kucing, hukumnya najis. Dan harimau dan himar. Himar ni himar pekan yang dipelihara lagi diperbuat gembala, himar pekan yang berjinak dengan manusia dan kerja dengan dia, maka haram dimakan dagingnya. Himar pekan. Himar pekan yang jinak dengan manusia lah. Adapun himar hutan yang liar, harus dimakan dagingnya. Boleh makan daging je lah. Baik. Himar dan lainnya, badak, susu singo ni, susu tape, hukumnya ialah najis. Baik. Dan kata Syekh At-Istikhri, dengan suci air susu himar. Ini pendapat setengah ulama. Sebab itulah kita ambil ta'liq ataupun nota kaki daripada kitab yang membincangkan, membahaskan berkenaan 4 mazhab. Sebab pendapat dia ni, susunan atur dalam isi kandungan kitab dia ni banyak khilaf dia. Dia ambil sana, ambil sini dia. Jadi kita muatkan dia punya nota kaki tu yang bertepatan, berbetulan dengan kenyataan di atas. Baik. Dia kata himar tu, susu himar suci, suci.
Bukan najis. Kita lihat taklid nombor 2. Tu baca dah dia. Kemudian kata Abu Tha'labah Khushni. Abu Tha'labah Khushni. Taklid nombor 2 tak baca ke dia? Taklid nombor 2 kita baca dulu. Iaitu sebagaimana mazhab Al-Hanafiyah, sebagaimana pendapat Syekh Istikhri tadi, berbetulan dengan pendapat dia ni, mana dia taklid pada mazhab Imam Abu Hanifah. Kata mereka itu bitahiratil alban kulliha min hayyin wa mayyitin ma'kulin ghairi ma'kulin illa labanil khinzir fa innahu najisun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Artinya dengan suci segala jenis susu daripada haiwan yang hidup atau yang mati. Tak kiralah semua jenis haiwan, susu dia ialah suci. Mazhab Imam Abu Hanifah. Yang dimakan dagingnya atau yang tiada dimakan dagingnya, maknanya yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak halal, melainkan susu khinzir. Mazhab Imam Abu Hanifah beriktimad khinzir itu ialah najis, tapi anjing tak. Maka bahawasanya najis ketika hidupnya si khinzir, dan kemudian daripada matinya khinzir. Mazhab apa kata khinzir ni suci? Iaitulah mazhab Malik. Mazhab Imam Abu Hanifah khinzir ialah najis sebab dalil yang nas yang qat'i dalam Al-Quran. Baik, kemudian dan kata Abu Tha'labah Al-Khushni, tiada sampai kepada kami daripada segala susu himar oleh sesuatu. Tiada sampai kepada kami, iaitu daripada dalil-dalil segala ataupun berkenaan mengenai susu himar oleh sesuatu daripada dalil lah, nas. Kami tak jumpa lagi hingga ditegah oleh Nabi SAW daripada memakan dagingnya jua. Nabi tegah makan daging himar pekan. Adapun masalah susu tak jumpa dalil lagi. Tak jumpa dalil lagi deh. Kita lihat taklid nombor 4. Iaitulah yang dikatakan tegahan Nabi itu, riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa innaha rijsun min amali syaitan. Artinya bahawasanya Allah dan Rasulnya melarang keduanya akan kamu daripada daging dan himar ahli pekan. Himar yang jinak, yang dibuat galuh lah. Jadi keduanya, daging himar. Dan bahawasanya ia kekotoran daripada perbuatan syaitan. Ibaratnya Nabi nak menegahkan, nak melarang tu, tujuannya supaya sahabat-sahabat ni berhenti daripada memakan himar tersebut. Barangkali sebelum Nabi sabda ni, ada di kalangan sahabat yang melazimi memakan himar pekan. Siapa makan himar pekan ni supo macam perbuatan setan. Jadi orang takutlah nak buat. Baik. Kemudian dan bermula sekalian bangkai, kalau ada apa-apa masalah kita boleh bincang lah. Dan bermula sekalian bangkai itu najis dengan sekalian suku-suku juzuk-juzuknya bangkai itu. Sekalian bangkai, nota kaki nombor 1, iaitu yang mati dengan tiada disembelih, dengan tiada sembelih syar'i, yang sembelih yang tidak diluluskan oleh syarak. Jadi sembelih yang diluluskan oleh syarak ni, di antaranya mestilah sembelihan orang yang Islam. Kemudian dengan mengucapkan nama Allah, bismillah lah.
Kemudian syaratnya dengan suatu yang tajam yang boleh memutuskan dua urat merih dan kerongkongan. Kena putus dua. Dua bahagian itulah, dua urat merih kiri kanan dan kerongkongan lah. Itu antara syarat. Mesti benda tu tajam ni. Itu syarat dia. Tapi bila binatang tu mati kena langgar, kiranya bangkai lah. Ataupun dikatuk kepalanya dengan umpama tukul. Masa kecil-kecil tu dia pernah lah di pasar tu capu orang Cina, orang Melayu jual niaga dalam tu. Di Perak ni, bukan di Kelantan. Tu ada satu bahagian, satu seluk tempat tu dikatuk habis dengan zinc ni. Situ ada Cina jual babi. Tepi-tepi tu pasar biasa, capu. Lalu ni tak ada dah pasal tu, lama dah tak ada. Jadi kita situ ada babi seekor masuk. Dia bawa mari babi, dia katuk kepala babi tu. Bunyi kuat. Sampai mati. Sampai mati, dia katuk habis. Sampai mati. Itu cara maknanya orang Cina lah. Kemudian di pekan kita dulu tu pun ada kandang babi, tempat ternak babi situ. Kuat Cina situ. Ya Allah ni tak ada dah. Dia buat jauh. Sebab orang bising ni. Baik. Dan bermula sekalian bangkai. Bangkai itu sebagaimana nota kaki di bawah, iaitu yang mati dengan tiada sembelih syar'i. Hukumnya iaitu najis. Dan iaitu sekalian haiwan yang dimakan, yang lain daripada ikan dan belalang. Misal contoh seperti unta dan lembu dan kambing, dan seperti burung merpati dan ayam dan barang sebagainya. Maknanya kalau tak sembelih, bangkai belaka. Bawa balik. Bawa balik. Ialah anak burung. Anak burung. Semuanya najis. Bukan sekadar sekalian bangkai, jenis-jenis binatang. Najis dengan sekalian suku-sukunya, juzuk-juzuknya. Jadi juzuk-juzuk ni sebagaimana nota kaki di bawah, iaitu seperti kakinya dan tangannya dan bulunya dan rambutnya dan tulangnya dan tanduknya dan giginya dan kukunya dan barang sebagainya. Biasa dengar lah cerita orang pelihara lembu tambak di kebun sawit. Banyak kali dah dengar cerita ni. Tubik dalam berita lah. Jadi lembu ni orang malam-malam hari pergi tempat tambak lembu tu, dikerak kaki lembu. Lembu masih hidup. Dikerak kaki kanan, buat lari dia. Nak jual kaki lah. Jadi apa hukum kaki tu? Hukumnya najis. Walaupun binatang tu masih hidup, kita kerak, kita ceraikan anggota juzuk badan lembu, kambing dan sebagainya. Bila tercerai, maka hukumnya najis. Sebab tak sembelih. Walaupun binatang tu masih hidup, tak mati lagi. Jadi hati-hatilah beli kaki lembu, kaki kambing ni. Takut-takut hok pakai kerak gitu ni. Baik. Dan jika daripada binatang yang tiada baginya darah sekalipun, hukumnya apa? Najis. Hukumnya ialah najis. Misal contoh seperti lipan. Kalau lipan tu terpotong kakinya, dia masih hidup, maka hukumnya najis. Kaki tu. Kita pegang sentuh kakinya. Kalau kita kering, kaki tu kering, ataupun bangkai lipan tu kering, maka dimaafkan. Dimaafkan. Maknanya bila sebut dimaafkan, tak wajib basuh. Kita pergi semayang ni dia, pergi lipas. Ataupun lipas. Mati dah lipas tu, kita teruk lipas lah. Kering dah. Lipas tu kering, tangan kita kering. Maka dimaafkan. Tak wajib basuh, tapi sunat basuh. Sunat basuh. Baik. Mana tadi? Dan semut. Semut ni kena pelihara, kena hati-hati jugalah kita ni. Kalau boleh buat membasuh baju ni. Lepas kita jemur kain, kita tengok ada binatang mati dalam poket.
kumber, semut. Maka wajib dibuanglah kalau kita sedar ataupun kita mengetahui ada binatang-binatang tersebut dalam baju, dalam pakaian yang yang hendak digunakan untuk sembahyang. Dan masuk di dalam kata bangkai itu ialah sembelihan kafir. Orang kata kafir ni boleh sembelih. Mana ada kafir boleh sembelih. Melainkan kafir ahli kitab. Jadi syarat ahli kitab hok mana ni? Yang masih mengamalkan syariat Taurah tu dengan Taurah yang tulen. Bukan Taurah yang diselewing. Yang masih lagi mengekalkan dan mengamalkan syariat Injil yang tulen, bukan Injil yang diselewing. Injil Barbados, Injil Mata dia. Bukan itu. Hak tu ialah kafir berlaku. Maka sembelihan orang Kristian tidak sah. Sembelihan orang Yahudi tidak sah. Apatah yang selain daripada dua bangsa ni. Jadi hukumnya apa? Tak dan masuk dalam kata bangkai itu ialah sembelihan kafir. Cuma orang kafir ni ada kelonggaran. Dia disahkan antara beberapa amalan. Di antaranya ialah mandi mayat oleh orang kafir. Maka mandian itu sah. Contohnya orang kafir mandi mayat orang Muslim. Maka mandian itu sah. Kerana apa sah? Kerana tidak wajib niat mandi mayat. Sunat sahaja dia. Maka bila orang kafir mandi mayat orang Muslim, maka mandian itu sah. Dan lagi ada, iaitulah sah wakaf daripada orang kafir. Tapi sedekah orang kafir tak sah. Tak sah dinamakan sedekah. Di sekadar pemberian sahaja. Tapi kalau orang kafir tu dia nak wakaf, aku nak wakafkan masjid, boleh? Boleh. Kerana apa? Kerana wakaf itu memindahkan milik. Masalah sedekah boleh tarik balik, boleh rujuk, boleh. Masalah wakaf tak boleh rujuk dah. Sebab itulah mana ada bahagian-bahagian tertentu yang mengesahkan amalan orang kafir itu. Baik. Dan orang yang di dalam ihram termasuklah, walaupun dia itu Muslim, memang Muslim lah, sedang dalam ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Dia buat haji tamatuk ke, haji ifrad ke, mari awal sekali pun ihram ni start daripada 2 Syawal sehinggalah 9 Zulhijjah. Maknanya 2 bulan 10 hari. 2 bulan 9 hari lah. Masuk lepas Syawal sebulan, dia pun pergi Mekah. Lepas Syawal, Syawal yang kedua, yang ketiga, dia pun ihram. Boleh ke ihram lama-lama? Boleh. Dah. Kemudian masuk Zulqa'dah. Sebulan Zulqa'dah. Sebulan, 30 hari dah situ. Kemudian tambah lagi 9 hari. Termasuklah hari Nahar 10. 10 hari lah. Jadilah 2 bulan 10 hari. Dalam tempoh 2 bulan 10 hari tu boleh tak kita ihram? Boleh kalau kita sanggup. Kalau kita sanggup. Kita pergi Mekah ni ihram. Ihram lebih lama, ihram lebih afdal haji tu. Lebih afdal haji tu, lebih banyak pahalanya. Sebab apa? Kita tahan 2 bulan lebih tu. Kebanyakan kita ni nak mudah je buat tamatuk semua kan. Mari ihram sehari 2, lepas tu pergi haji lalu. Ni orang mana dia tak ada lah, mungkin barangkali ada banyak kerja tapi kalau kita tak ada, kalau kita boleh sanggup buat, cuba buat, boleh 2 bulan 10 hari. Tapi dalam 2 bulan 10 hari tu tak boleh buat gapo lah. Nak jimat dengan isteri tak boleh, nak perak rambut kita panjang dah. Sampai hari tahallul baru botak. 2 bulan lah rambut, 2 bulan asal-asal ke mana, janggut misal semua. Mana tak boleh nak kerak lah. Termasuklah sembelihan orang yang sedang ihram. Hukumnya bangkai. Baik. Dan orang yang di dalam ihram pada segala binatang yang haram memburu atasnya jua. Binatang yang haram berburu jua. Memburu jua. Contohnya apa? Kijang.
Kalau orang sedang ihram, dia nampak kijang, dia hambak kijang, dia buru kijang, kemudian dia sembelih kijang. Haram binatang tu. Najis binatang tu. Tapi kalau dia sembelih kambing jinak orang pelihara, apa hukumnya? Harus. Nak lapar, nak makan dia. Contoh, sembelih kambing, tak apa. Ini masalah binatang buruan je yang diharamkan tu. Binatang buruan je tak boleh. Kalau binatang ternakan tak apa. Bersalahan nanti dia. Bersalahan maknanya tidak haram. Bersalahan maknanya binatang yang disembelih oleh orang yang sedang ihram itu bukan najis, bukan bangkai. Pada binatang yang jinak seperti kambing dan lembu. Orang ihram, orang dulu-dulu ihram lama. Dia sampai Mekah bulan Zulqa'dah, dia ihram lalu. Dia ihram lalu ni. Pas ihram tu nak makan makanan tak ada. Tak kena katuk kepala kambing ni, mana sembelih juga. Maka hukumnya diharuskan. Yang dikatakan yang diharamkan melakukan itu antaranya ialah berburu binatang buruan. Hak tu tak boleh. Baik. Kemudian, dan jadi bangkai dengan sebab disembelih dengan kuku. Sebagaimana disebutkan tadi, syarat sembelihan mestilah dengan sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam yang boleh memutuskan kerongkongan dan dua urat merih. Bila seorang ni dia sembelih binatang dengan kuku dan tulang. Sebab kuku, tulang ni tak tajam. Dan harus dimakan akan sembelihan orang kafir kitabi yang berpegang ia dengan kitabnya. Maknanya Taurat asli, bukan selewing. Injil asli. Tak ada dah jumpa lah ni. Ada tapi kena susuk lah ni. Sebab dia nak menyebarkan dakwah seperti kaum Yahudi umpamanya. Dalam Taurat tak ada menghalalkan judi, tak ada. Menghalalkan riba, tak ada. Tapi dalam Taurat yang diselewengkan ada. Boleh riba dan sebagainya. Macam orang Hindu Buddha pun, mana Syibih ahli kitab, dalam kitab Veda dia tu tak ada suruh kata mabuk pun, tak ada, minum arak tak ada. Boleh tengok kitab dia sendiri. Tapi praktikalnya lain. Orang Islam pun lagu tu juga. Baik, wal-i'azabillah. Jadi orang kafir kitabi yang berpegang ia dengan kitabnya melainkan bangkai anak melainkan dengan mana tak jadi najis, tak jadi bangkai, tak dihukumkan bangkai anak Adam, manusialah, dan ikan dan belalang. Syarat umpamanya manusia, ikan, belalang, syaratnya selepas mati itu sekira-kira tidak berubah. Tidak berubah fizikal dia itu kepada najis, maka tidaklah dikatakan bangkai. Tapi kalau dah manusia itu dah sampai hari yang kedua, bau pun dah naik, kulit dah pecah-pecah, tubik air semua ni, maka hukumnya najis, bukan bangkai, hukum najis. Dia dah pecah tu najis tu. Supaya kita bayar atas kubur ni. Kalau kubur tu acap kali kena bongkar, sembayang tu di atas lepah. Ataupun letak sesuatu, tikar umpamanya, baru kita sembayang atas tu, atas tikar tu. Kalau kita sembayang di atas kubur yang baharu, maknanya baru buka ni, mayat tu tak dibongkar lagi, maka adakah boleh kita sembayang di atas lepah? Kita tak baca selipar boleh? Harus. Sah sembayang mayat kita tu. Sebab apa? Sebab kita, bila kita menanggung selipar juga, kita sarung selipar kita berhubung dengan tanah bawah tu. Dan tanah bawah tu suci. Kubur baru buka. Kalau kubur dah banyak kali dah kena bongkar, dia bercampur dengan najis mayat pecah bawah juga, tanah tu jadi najis lah. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat sembahyang mayat atas kubur,
kalau kubur tu sudah lama, yang sudah acap kerap kali dibongkar, maka kita sembahyanglah dengan berlapik. Nak sembahyang atas selipar pun boleh, tapi kita kena buka sarung kaki dan letak di atas kaki kita, di atas lepah kita. Kiranya selipar tu sebagai pelapik, untuk daripada menghubungkan dengan tanah yang sudah bernajis di bawah. Baik. Jadi ikan pun lagu tu juga. Kalau ikan setakat ikan di pasar, masuk sampai di jeti, peraih pun ambil, masuk dalam tong, buh ais batu, kemudian sampai ke pasar, dijual oleh peruncit-peruncit semua. Jadi keadaan ikan tu masih basah gitu, bau ikan lah, orang panggil apa, segar lagi lah, segar dia. Maka bila gitu hukumnya suci, tak apa. Kecuali kalaulah keadaan ikan tersebut keluar darah, dia tubik darah. Darah tu tak boleh pegang. Yang boleh pegang hanyalah badannya saja, yang dimaafkan. Tetapi kalau dah banyak ikan, mesti banyak darah. Dia dah campur aduk. Maka kita kita ada wuduk nak sembahyang ni, kita ambil ikan tu, kita masuk dalam poket. Kalau ikan baru tangkap, hukumnya sah sembahyang kita. Tapi ikan di pasar, batal sembahyang kita. Sebab apa? Barangkali sudah bercampur dengan darah-darah yang sudah keluar, yang bercampuran dengan ikan-ikan yang lain. Itu dia. Baik. Maka iaitu suci. Maka iaitu rujuk pada kata ikan dan belalang, bukan anak Adam tu. Bukan anak Adam, bukan manusia deh. Jadi ikan dan belalang tu hukumnya suci, lagi halal dimakan akal dia. Manusia mana boleh makan ni? Tak boleh makan manusia. Tak boleh makan manusia. Baik. Sama ada bunuh akal dia, bunuh ikan saat ni lah, kita bunuh. Kita nak makan, kita bunuh. Dan jika putus, sama ada bunuh akal dia. Ya. Waalaikumsalam. Pai asrama. Ya. Tak boleh. Dia kena lagi yang kita haluk dia dia tak ini dia punya dan mana ikutnya pasal dia trend juga. Kemudian sama ada bunuh akal dia, akal ikan dan belalang lah, kita nak makan dia, kita bunuh lah dia. Kena bunuh. Tak berdosa bunuh binatang ni binatang yang kita nak makan, tak apa. Kita tangkap binatang tu harus tu sama ada kita memancing ataupun menjala, pukat. Tapi pukat pun tengoklah keadaan mata pukat tu. Ada ulama yang kontemporari mengatakan haram memukat dengan mata yang halus, tak boleh. Sebab apa? Ikan-ikan yang kecil pun mati juga, kena juga. Begitu juga dengan teknik pengebuman, bom buatan sendiri. Bom buatan sendiri ni ceritalah sikit. Besi tu kita ambil, kita lipat besi hujung, kemudian kita beli belerang kuning, belerang hitam, kemudian kita sumbat dalam itu buah mentol, kesat-kesat sikit mentol juga, buah wayar, dan kita short bateri lah. Masuk dalam air tu, masuk tempat lubuk ikan tu, dia akan meletup bom.
Deh. Bila begitu, bom ni tengok keadaan. Kalau yang banyak mati tu, yang kecil-kecil, maka tidak diharuskan. Cuma yang diharamkan iaitulah menuba. Tak boleh. Sebab apa? Mampu berlaku. Yang kecil, yang besar. Rupa-rupanya sini pun kita tanya orang kampung ni lah. Mana pergi ikan tak nampak. Kalau sungai kecil-kecil ni kak, nampak ikan duduk lari celah-celah. Dia kata, sini kuat nubur. Orang nubur dia, tak boleh. Haram hukumnya. Sebab apa? Membunuh kesekalian ikan-ikan. Bukan sekadar setempat tak. Macam bom ni memang tak boleh. Kerajaan marah. Kena igak kalau tahu kak. Tapi teknik pengebuman ni tidaklah menjejaskan ikan-ikan yang lain. Di setempat tu je. Macam kita buat elektrik elektrik tu deh. Situ je. Apa nama pakai bateri tu deh. Elektrik tu. Karen tu. Tak apa. Ataupun jenis menimba. Itulah cara-cara penangkapan ikan. Cumanya kalau kata Mullah Tugu kita sendiri, kata kalau kita ikut tasawuf, memancing ikan ni seperti membodohkan ikan, menipu ikan. Jadi bila menipu ikan, maka tidak harus. Kita gunakan umpan, dia lapar, dia makan, cap, kena. Yang dibolehkan hanya menjala, jaring, tak apalah. Kalau kita nipu ikan tu, menipu ikan tu yang dikatakan tak boleh tu. Kalau ikut ulama apa tugu tasawuf lah. Wallahu a'lam ni. Baik. Maknanya kita boleh bunuh lah ikan belalai semua tu untuk kita makan. Dan jika putus beberapa kerat atau mati ia dengan sendirinya sekalipun. Putus dengan beberapa kerat, maknanya baru lagi mati. Ini cerita baru mati ni. Dia tak berubah lagi. Ataupun mati ia dengan sendirinya. Dia ngelepar naik atas darat, lepas mati dia. Hukumnya ialah tidak najis walaupun kita kerat. Tapi syarat kerat tu tidaklah kita menyentuh darahnya. Sebab darah ikan ni darahnya mengalir. Begitu je dengan cumanya belalang tu tidak ada darahnya mengalir, belalang. Melainkan anak Adam, maka haram dimakan akan dia kerana dihormati pada syarak. Cumanya kita boleh makan daging manusia dalam keadaan darurah. Jangan terkejut pula ni. Dia mau makan manusia dah. Nanti kita cerita dia. Kita lihat nota kaki nombor 4 bawah. Iaitu sama ada manusia itu muslim atau kafir, tak boleh makan lah. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karamna bani Adam. Artinya dan sesungguhnya kami telah memuliakan akan anak cucu Adam. Maka setengah daripada memuliakan itu bahawa tiada dihukumkan bagi bangkainya dengan najis. Ini salah satu kemuliaan dia. Maknanya tak boleh kita hukumkan bangkai manusia ni najis. Tak boleh hukumkan gitu. Adapun firman Allah Ta'ala pada surah At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najis, artinya hanya sesungguhnya sekalian kafir itu najis. Maka yang dikehendaki dengan najis itu ialah najis iktikad mereka itu. Maknanya iktikad kotor. Mana tak kotor kata Tuhan tu dua, Tuhan tu ada anak. Kotorlah iktikad. Bukan najis badan mereka itu. Tapi dalam kitab Sabilul Muhtadin menakalkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ada menyatakan mengharuskan makan daging manusia. Tetapi ketika keadaan darurah. Darurah setara mana tu? Darurah sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Misal kata contoh, kita naik kapal karam, kita pun tersadai di satu pulau, bersama-sama kita seorang kafir harbi lah dia. Naik feri contoh dia, sampai terlantar di atas pulau. Kemudian selang beberapa hari makanan tak ada. Menjaga nyawa ni hukumnya wajib.
Jadi dia tu kafir harbi, kita boleh bunuh dia dan makan dagingnya sekadar keperluan, bukan mamah buat petai pagi, buat gula, petai buat bakar pula, jangan. Tapi kalau kafir tu kafir zimmi, ini masalah kafir harbi, kita boleh bunuh dia sebab kafir harbi wajib dibunuh. Oh, rupa-rupanya mu ni asal mana dia? Saya asal Israel. Mu ni kafir harbi ni, kita bunuh dia. Tak apa, kita makan daging dia sekadar hajat, daging manusia tu. Sebab apa? Menjaga nyawa kita ni, kita nak buat ibadat semua. Jadi satu keadaan, situasi. Satu situasi yang lain, kalau bersama-sama kita tu kafir zimmi, nah, kita boleh makan daging dia juga. Tapi dengan dicarikkan daging. Mana kita belah lah peha dia, peha demo ni jadi lazat ni kata. Ni cerita betul ni. Ambil peha dia sikit, makan. Darurah setara mana? Darurah sehingga boleh menghilangkan nyawa kita. Kita boleh mati dengan sebab kelaparan tu. Mana? Tak bunuh dia. Tak bunuh dia. Tak bunuh. Sebab kafir zimmi ni haram dibunuh. Darah dia ni dipelihara. Begitu juga ibaratnya kalau orang Muslim. Kalau sama-sama kita hok terdampar di pulau juga, makanan tak ada dah. Dah habis ikhtiar dah cari makanan, tak ada. Tangan ikan jauh tak boleh. Jadi kita boleh ambil daging si Muslim ni sikit, dia ambil daging kita sikit. Untuk qadar hajat. Tapi tiba-tiba menjelma seekor babi pula di pulau juga, kita katuk kepala babi. Ini masalah darurah, bukan masalah menu makanan dak. Bukan cerita value apa semua. Baik. Kemudian selesai di situ, kita beralih kepada perbahasan yang selanjutnya, dan tersebut dalam kitab. Boleh tak? Tak boleh buka? Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Dia bagi air tu masuk lama sikit. Boleh tubik sikit-sikit. Celah pintu jambai. Mana? Bukan. Bentar ni. Kemudian, dan tersebut dalam kitab Bushrul Karim. Bushrul Karim, maka barang yang bercerai ia daripada anak
ataupun daripada ikan. Anak tu anak Adam. Kena bagi sikit, kita tambah sikit lah. Daripada anak Adam ataupun daripada ikan atau belalang, maka iaitu suci. Ada katalah ekor ikan tu terbelah ke, ataupun sisik dia ni. Jadi sisik tu suci lah. Tangan manusia ni terpotong, jadi kita pegang tu tak wajib basuh, maka iaitu suci. Atau daripada yang lainnya, yang lain daripada sesuatu yang bercerai tu, misal kata contoh rambut dia ke, rambut manusia dia, suci, maka iaitu najis seperti bangkai, minta maaf, atau daripada yang lain, yang lainnya, yang lain daripada anak Adam atau ikan, belalang, semua tu, maka iaitu najis seperti bangkainya. Bangkainya sesuatu yang lain, binatang yang lain tu lah, melainkan fa'rah kasturi. Jadi yang lain tu kira selain daripada anak Adam, ikan dan belalang. Najis seperti bangkainya, najis berlaku. Maknanya gapo dia hok lain tu, sesuatu yang bercerai tu. Sesuatu yang bercerai. Contohnya kita jumpa kuku badak ataupun gading gajah. Gading gajah lah selalu kita jumpa. Jadi gading itu hukumnya ialah najis. Cumanya mani gajah, orang kata buat batu mani gajah dalam lama dia duduk dalam tanah juga, dia jadi batu. Wallahualam lah. Mani gajah tu ialah suci. Gading gajah najis. Gading rusa, gading rusa. Tanduk rusa dah najis. Kalaulah kita jumpa tanduk tu semata-mata dia. Kalau kita sembelih binatangnya, maka tanduk tu suci. Melainkan fa'rah kasturi. Fa'rah kasturi maknanya jebat kasturi itulah. Orang buat minyak kasturi, dia punya darah beku ni. Jadi kasturi itu sebagaimana nota kaki di bawah, iaitu tempat kasturi yang mengandungi kasturi lah. Jadi kalau kita tengok kijang tu, kijang ni, badan kijang tu, dia duduk jebat dia tu, ataupun orang panggil fa'rah dia tu, duduk pada bawah perut, hampir dengan pusat. Ni kaki dia lah. Ni pusat dia. Kalau betina tu ada puting di bawah lah. Jadi dia duduk di bahagian ni, kawasan ni, sini ke ataupun sini ke ni, begitu. Jadi mula-mula sekali dia akan jadi begini, dia ada kekembung. Bila darah tu dah banyak, lama-lama dia akan jadi begini. Kalau dia dah cukup matang, darah tu beku sepenuhnya 100%, baru dia jadi begini. Jadi kijang ni, dia serupa macam binatang lain lah, seperti khinzir umpamanya. Jadi khinzir suka berkubang. Dia berkubang, dia duduk macam kebar dia. Dia kubur, kemudian dia menyandar di pokok-pokok. Untuk apa? Dia laga-lagakan dengan badan dia ni. Jadi kalau dah ini cukup matang, dia pula dia duduk menyandar di pokok-pokok kayu-kayu ni, benda tu akan jatuh. Jadi kita nak cerita benda ni. Sebelum dia nak jadi begini, dia akan jadi membengkak sikit, kemudian dia akan makin lama makin akan hampir-hampir putus. Tapi dia tu masih dalam kulit lagi. Bukan kata darah ketul gitu, tak, mana kulit dia sekali. Kulitnya, bulunya sekali. Cuma dalam kulit dan bulu tu isi dia ialah seketul darah saat ni. Baik. Ini cerita dia. Maknanya tempat kasturi yang mengandungi kasturi. Kasturi itu ialah darah. Asal dia. Rupanya seperti segumpal daging yang tumbuh berhampiran pusat kijang. Kawasan bawah ni. Perut dia ni. Dan di dalamnya berisi darah. Darah kijang tu. Darah yang bukan darah daripada urat, tapi darah daripada kulit. Macam kita manusia ni sunat kita bekal ni. Bekal tu darah daripada yang duduk di bahagian kulit lah. Darah tu kita buangnya.
Tapi cara kijang membuang darah tu secara semua jadi, dia akan tubik darah tu. Ni cara dibuat tu buai darah dia tu lah. Tu baik. Dan sentiasalah ia memenuh. Kau banyak dan bertambah besar hingga jadilah darahnya di dalamnya itu kasturi yang beku sampai darah tu beku. Bila dia beku, kita jumpa pula, kita pergi jenis trekking hotel ke apa ke, jumpa ketul juga, pastikan darah tu beku. Barulah boleh kita jadikan sebagai ibu kepada kasturi itu. Kemudian tertanggal ia daripadanya dengan sebab kegeselannya akan dia kepada sesuatu. Satu pokok ke umpamanya deh. Dan adalah rupanya itu seperti rupa kulit kijang juga. Maknanya dia ada kulit dan ada bulu. Dan bulunya seperti bulu kijang juga. Moga dia benda hak sama daripada kijang tu. Maka iaitu suci ia serta bulunya dengan syarat jika bercerai ia daripada kijang itu pada ketika hidupnya. Atau kemudian pada menyembelihnya. Ini syarat dia. Ini syarat dia deh. Ketika hidup. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bangkai, mati jatuh tergolek daripada atas bukit kau mati deh. Maka hukumnya ialah najis. Hukumnya najis. Adapun jika ada tempat kasturi itu bercerai ia daripada kijang kemudian bermatinya. Selepas dia tergolek-golek mati, kemudian baru dia bercerai benda tu dengan tiada disembelih, maka najislah ia kerana mengikut ia bagi bangkai kijang tu. Kijang najis, maka benda tu najis juga. Tetapi kasturi di dalamnya itu suci. Maknanya luarai saja najis lah. Luarai saja najis. Jika ada ia beku. Kalaulah dalamnya dia tu sudah beku, maknanya sudah cukup matang. Cukup matang, dalam tu saja yang suci. Sebab itulah orang yang jual kasturi ni pun, ambo ada jual ibu kasturi. Tengok, kita buka sikit kulit tu, tengok darah. Darah beku. Jadi darah ni kalau kita tanya, dia mau dapat lagu mana dia? Jumpa dalam hotel. Jumpa dalam hotel ataupun beli dengan orang lain ke. Jadi kita boleh zonkan lah. Kalau anda kata orang ni kepercayaan, boleh kita terima lah. Tapi kalau orang ni tak dipercayai, contohnya binatang tu dah mati umpamanya dia, baru dia ambil kau tu, maka tidak boleh dipercayai lah. Bimbang-bimbang najis, benda tu najis. Tapi dalam dia tu kita boleh ambil lah. Dan jika ada kasturi itu cair, maka iaitu najis. Maknanya tak sempurna pembekuan dia tu. Seperti tempatnya juga, maknanya dia punya kulit dia pun najis juga. Inilah hasilnya tersebut dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad. Baik. Kemudian jadi melainkan hukumnya tidak najis fa'rah kasturi yang bercerai ia pada waktu hidup ibunya. Ibunya tu istilah kijang tu lah. Dan jikalau adalah ia fa'rah kasturi itu dengan ihtimal sekalipun, dan jikalau adalah ia ibunya itu ataupun hidup ibunya itu dengan ihtimal sekalipun, apa hukumnya? Niscaya suci. Maknanya apa? Kalau kita jumpa orang jual, kita tanya, dapat ni lagu mana? Tak tahu nak royak. Orang kata kijang tu mati dah. Kemudian kita tariklah pada perut dia tu. Walaupun ihtimal ni kita buat pertanggungan. Kita buat tanggapan barangkali si kijang ni mati dulu ataupun mati kemudian dia. Baru dah benda ni bercerai daripada tubuh dia ni. Tak kira antara ihtimal tu. Apa hukumnya? Ialah suci. Mujurlah. Boleh kita gunakanlah untuk buat ibu ibu kasturi dia. Dia najis tu luar ni. Dalam tu macam mana pun dia tak boleh guna. Kira najis tu bila mana dia mati dulu. Kijang tu mati dulu, jadi kulit luar dia, kulit bulu najis lah. Tapi dalam dia suci.
Dan macam mana pun tak boleh guna lah. Dalam tetap boleh guna. Cuma najis tu kita supaya kita basuh tangan je. Tak boleh bawa semaya lah kau tu. Luar dia tu. Dia guna dalil saja kan. Guna-guna dalam saja. Kita belah, kita ambil dia punya isi dia tu. Kita ambil isi dia tu, cara dia tu kita rebus. Kita rebus. Orang kata rebus tu lagu mana dengan air kodar sedikit, lebih kurang lah. Rebus sampailah air tu susut. Dia akan mengeluarkan air jadi minyak tu. Jadi minyak lah. Wallahualam, tak tahu proses lagu mana. Baik. Ada juga baru-baru ni, baru tak baru lah, 3-4 tahun lepas lah, ada orang petani tu. Dia nak sahihkan benda ni kasturi ke tidak dia. Dia mari jumpa. Mari jumpa tunjuk benda tu. Kita kata betul dah ni. Dia apa nama? Ketulan darah tu merah lagi lah. Cuma dia dah hancur. Moga dah lama sangat kiranya dia dah beku, kira boleh buat lah. Dia buat minyak kasturi lah. Baik. Dan demikian lagi suci kasturi yang bercerai ia kemudian daripada mati ibunya, jika jadi kasturi itu dahulu daripada matinya. Kalau anda kata kasturi itu dah ada dah tergantung, kira ialah matang, kemudian ibunya mati, maka hukumnya sucilah. Dan jika bercerai ia dahulu daripada mati atau kemudian daripada mati tetapi belum jadi kasturi, maka ia najis. Maknanya darah tu tak cukup matang, tak cukup beku. Tapi kijang mati dah ataupun tercabut dulu baru mati, tetaplah najis. Sebab apa? Tak cukup matang. Nak royak cerita tak cukup matang. Kalau dah cukup matang baru boleh. Tak boleh buat kalau tak cukup matang. Mana dia basah, dia lembek-lembek. Dia lembek gitu macam kental-kental gitu kan, tak boleh. Dia naknya kerah kematu macam batu. Kerah kematu macam batu. Kita nak hot tu. Baik. Dan suci bulu yang bercerai ia bulu daripada binatang yang halal pada waktu hidupnya, seperti bulu lembu, bulu kambing. Tak usah main tu. Bersalahan yang lain daripada bulunya. Bulunya binatang yang halal, binatang yang halal tu seperti tanduk, dan kuku dan daging, maka iaitu najis dengan sebab ketiadaan sembelihnya pada syarak. Contohnya tanduk rusa. Tanduk rusa. Kita tangkap rusa, tembak rusa. Masalah bedil binatang pun ada dibahaskan dalam kitab ni. Hak mana yang dihukumkan bangkai binatang tu, dan ada yang dihalalkan. Cara bedil tu lagu mana? Cara bedil tu ni. Baik. Jadi masalah di sini, kalaulah anda kata kita tangkap rusa ataupun kita pelihara rusa tu kita sembelih, kita lapah, baru ambil dia punya tanduk juga, kita cuci-cuci, letak di dinding, buat perhiasan dia, maka suci. Pakai pegang tak apa. Nak pegang tanpa basuh, kita bersembahyang lah. Nak royak itu masalahnya. Tapi masalah kalau anda kata dia mati tergolik daripada atas bukit, mati, kemudian kita ambil tanduk dia juga, najis lah. Najis dia. Baik. Sikit lagi mas'alatun. Tanduk rusa, orang kata kalau nak ubat penyakit wasir ni, kena duduk di atas kulit kijang. Kulit kijang berwarna putih. Dalam kitab Perdukunan Melayu ada sebut, kitab perubatan lama ni, kulit kijang. Tapi masalah ni nak boleh kulit kijang, bulu kijang, kulit kijang tu hok putih tu memang tak. Payahlah kita nak percaya tu. Orang ni kata kulit mana tahu ni. Tak boleh tidak diyakini lah betul tidak kulit tu. Lepas burung tu. Baik. Masalah tu ni suatu persoalan. Suci mayit kafir. Mayit kafir ni suci. Dan haram dimakan akan dia. Seperti mayit Islam juga dihormati. Kerana apa? Kerana dihormati pada syarak. Kerana firman Allah Ta'ala, walaqad karamna bani Adam.
Dan sesungguhnya telah kami mulia akan anak Adam. Ni makan saja-saja tak boleh lah. Hak tadi tu perbahasan dalam kitab Tuhfah. Yang dinakalkan perkataan Ibn Hajar oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi nak ayat kata kerana daruruh sehingga boleh menghilangkan nyawa, boleh kita bunuh kafir harbi tu, kita ambil daging dia sikit untuk qadar hajat. Baik. Dan makna mulia itu, mulia yang dikatakan dalam firman Allah Ta'ala tadi, ialah tiada hukum dengan najis dengan sebab matinya, Islam ataupun kafir. Sebab mulia dia tu manusia. Dia tu manusia dia. Dan ada pun firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najis, hanya segala kafir itu najis. Maka yang dikehendaki dengan najis itu ialah najis i'tiqad mereka itu dalam hati. Wajib kita jauhkan daripadanya, daripada i'tiqad orang kafir itu. Seperti najis i'tiqad itu. Bukan najis badan mereka itu, tidak. Sama ada pada waktu hidup ataupun mati. Inilah qaulnya mu'tamad. Dan pada mazhab Hanafi, najis mayit anak Adam. Mazhab Hanafi, najis mayit anak Adam. Dan iaitu satu qaul, satu pendapat bagi Imam Syafi'i. Ada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan najis. Dan suci ia mayit anak Adam dengan dimandi akan dia, melainkan anbiya dan syuhada. Maka keduanya itu ialah suci tanpa dimandikan. Haram pula mandikan pemayit orang yang mati syahid. Haram. Kerana apa haram? Kerana boleh menghilangkan asar kesan syahid tersebut. Contohnya dia mati di medan perang, banyak darah tumbik keluar dia. Lepas tu kita tanam, kita tutupkan bahagian-bahagian anggota yang kelihatan aurat. Contohnya di pusat dia tercari kayu, baju dia tercari, kita tutup hot tu ya. Selain tu jangan diusik. Haram dimandikan. Kafankan dengan pakaian yang dia pakai waktu dia mati tu. Kenapa diharamkan mandi mayit orang syuhada ni? Sebab boleh menghilangkan kesan-kesan kesyahidan tu. Darah dia tak boleh dihilangkan, tak boleh. Cuma ada perbahasan lanjut lah mengenai kita nak buang darah dia tu pada tempat-tempat yang tertentu dengan dikikis darah tu, kalau darah tu kering. Hal tu perbahasan lanjut lah. Cuma yang nak kata memang tak boleh, diharamkan dimandikan mayat orang yang syahid. Syahid dimasukkan itu ialah syahid akhirat. Baik. Kemudian insya-Allah kita akan sambung pada fasal pada menyatakan segala najis yang dimaafkan. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Anggota binatang ni kita boleh selepas dia mati, mati lah. Dia najis Selepas dia kita sembelih lah. Tak sembelih. Tak sembelih. Dia bangkai. Jadi bangkai najis lah. Najis. Dia tetap najis, tak boleh nak suci dia. Dia kalau masalah ni, contohnya kita nak ambil kulit ular. Binatang tu tak kita haram dimakan, tapi kita nak ambil manfaat kulit tu. Kulit ular, kulit buaya, kita bedir dia, mati kita lapah, ambil kulit, kemudian kita samak. Jadi samak tu yang menghilangkan najis tu. Maknanya samak dengan samak tu boleh menyucikan dia, walaupun kita tak sembelih. Cumanya istilah kata suci tu pada pihak kata binatang tu waktu hidup. Kalau ular kita pegang, buaya tu kita pegang, tak wajib basuh, kita boleh sembahyang tangan kita ni. Satu. Kemudian kalau kita nak jadikan kulit dia ni suci, kita kena sembelih ular tu. Sembelih tu binatang biasa lah. Ular, buaya. Sembelih syarak. Sembelih tu bukan nak ambil manfaat daging, tapi kita nak sembelih tu untuk mematikan dia dan mengambil kulit tu, dan kulit dia ni suci.
Suci pada nisbah luar. Luar maknanya kita sentuh kulit yang sudah buaya kita sembelih dah ni, terlapah kulit dia tu kita boleh pegang tanpa basuh waktu nak pergi sembahyang. Tu je. Tapi tetap dia akan dia najis pada dalaman pula. Mana kena samak pula. Cuma istilah suci tu pada sudut kita nak pegang tu. Ini masalah kalau kita nak jadikan kulit buaya, kulit ular tu suci kulit tu. Seketika dia sesudah dia mati. Maknanya mati dengan keadaan dia sembelih. Ambil kulit. Jadi dalamnya dia masih najis sebab ada darah. Darah tu yang menajiskan dia. Darah, lemak-lemak, urat-urat di kulit tu dia. Jadi kemudiannya kita samak pula. Bila kulit tu dah terbuka, maka diistilahkan najis. Sebab dah berhubung dengan najis, iaitu darahnya, lemaknya, macam-macam lah. Maka kena samak tu. Bila dah selesai samak, barulah suci sepenuhnya. Zahir dan batin. Istilahnya. Zahir tu luarnya, batin dalamnya dia. Kalau pergi apalah, kita basuh dia kering. Tak apa. Kalau kita sembelih dia dah. Kalau kita jumpa dia bangkai. Kalau kita jumpa baru mati, boleh kita lapah kulit dia. Dia najis kan? Najis lah. Bangkai. Sama juga. Walaupun dia mati, contoh kita kena bedil dia mati, kita nak ambil kulit dia ni, dia najis lah. Najis tu maksud dia kita kena basuh tangan lah. Kemudiannya kita lapah kulit, tetap najis juga. Cuma perbezaannya, kalau kita sembelih biawak buaya tu, sembelih, jadi kulit luaran dia suci. Soalan dia ni macam bila kita guna kulit tu, katalah kita buat berapa nak buat bebek kulit ke, pakai je. Pakai je. Kita setuju kan, kita nak semaya ke apa tu. Dia suci sebab apa, sudah disamak. Masa lepas samak tak apalah. Lepas samak tak apa. Ni maksudnya nak samak atau duduk lah ni. Ni masalahnya belum samak. Belum samak, hukumnya dia beza. Kalau mati tanpa sembelih, kulit tu najis. Binatang tu kira najis dah sebab dia bangkai. Kalau kita sembelih dia, luarannya kiranya suci. Dalil suci. Maknanya dalil saja najis. Maknanya hukum dia selepas sembelih tu seperti mana dia masih hidup. Dia punya kias ni. Seperti dia masih hidup. Tapi kalau kita dah lapah kulit dia, automatik jadi bangkai selalu. Jadi najis selalu. Sebab campur dengan darah semua tu kan. Waktu perlu lapisan yang kedua, iaitulah disamak pula. Barulah suci. Cumanya masalah tu ada khilaf. Kata kulit binatang yang apa nama, yang yang haram dimakannya dalam mazhab Syafi'i, ada satu pendapat lah. Dia kata tak boleh buat sembahyang. Tak boleh buat sembahyang kulit ular, beg duit ular ni. Jadi kalau nak sembahyang kita ambil tak tepi lah. Yang macam mana kita beli beg tu, contoh beg tu beg kulit buaya lah. Kulit buaya. Kat situ tak tahu lah siapa dia buat orang kafir kan. Itu tak sama kan. Jadi boleh kita suci. Orang kafir dia, kalau orang kafir samak, hukumnya sah samak dia tu. Maknanya boleh kita pakai lah. Takut bimbel lah. Jangan kita nak suci dia tu. Tak boleh buat apa bila dia kering dah. Kalau dah kering tak boleh samak dah. Samak masa ni masa dia baru basah. Jadi beg tak boleh dah. Jadi beg tak boleh samak dah. Mana tak boleh kira-kira kita kena. Kita boleh guna. Bawa pergi derak masa ni boleh. Nak berjangok ke, tapi nak guna semaya tak boleh. Nak guna semaya dan kita sentuh dia pun jadi kena basuh. Sentuh kalau antara dia kering, tangan kita kering, tak ada masalah. Kalau kita basuh, kita basuh. Kalau basah kena basuh tangan. Kena basuh. Kena najis. Sebab dia najis.
Walaupun dia jadi big dah. Walaupun dia jadi big dah, cuma kita tak yakin, tak yakin dia dah samak ke buatan China ni, tak tahu kan. Cumanya masalah tu kalau kita jual ular, contohlah kita nak jual ular, hukumnya haram jual ular tu. Tapi kalau kita jual tu kerana kulit tu, ataupun babi contoh, babi memang tak boleh lah, ular ni. Kalau jual babi tu tak kira, jual kulit babi ke, jual bulu babi ke, jual seketul seekor babi tu pun hukumnya haram. Walaupun kita jual dengan orang kafir, haram tu tak boleh. Beri free saja pun tak boleh. Sebab dia nisbah najis. Dia najis mughalazah. Maknanya kalau kita tembak babi mati, kita kena tanah. Tak boleh. Ni beri orang Syria tak boleh, beri orang Cina tak boleh, tak boleh. Free of charge pun, lu angkat, mari sampai kebun, lu angkat. Tak boleh, haram. Sebab dia najis dah. Tapi kalau ular tu, jangan kita jual tu niat untuk jual dia punya daging. Tapi jual untuk kulit. Kalau misalnya kita jual kalau Syria, duit tu kita buat yang halal. Contoh tak boleh, jual tu hukumnya tak sah. Jual. Jual tu tak sah. Sebab jual najis memang tak sah. Hukum jual najis memang tak sah. Kalau macam jual katak untuk rupiah katak ni kalau katak ni kita jual, tujuan untuk Cina makan pun haram juga. Sebab katak ni haram kita makan. Bila haram, walaupun tubuh dia suci, tapi cuma diharamkan makan untuk kita, untuk orang Islam kan. Jadi kita tak boleh jual lah. Untuk umpan air tu pun kiranya haram juga. Sebab apa? Sebab boleh memudaratkan si katak. Katak ni bukan binatang yang berbisa, bukan binatang yang wajib dibunuh. Dia binatang yang orang panggil apa? Binatang yang diharamkan membunuh. Diharamkan membunuh sebab ada hadis tu. Mana hadis? Nabi kata dihalalkan kamu belalang, ikan, dan diharamkan kamu dengan katak. Maka katak bunuh pun haram, makan pun haram. Jadi kalau dah kita haram makan dia, haram bunuh, kita jual pada pemancing, orang yang buat upaya juga, dia akan bunuh juga. Haram lah perbuatan kita. Dia tahu dah. Ramah boleh buat. Tapi kalau kita nak mengair ikan becak, guna selain katak, apa dia? Umpan plastik lah. Umpan plastik dia. Lepas tu lagi cecok. Cecok. Cecok ni sunat kita bunuh. Kita tangkap cecok tu sebab kita dah terah dah. Umpan cecok lagi dia cepat. Kita bunuh dia dulu juga, kita cokeh dia punya kepala juga dengan ekor. Mata ke air tu cucuk dia ekor tu, kita pancing. Cecok boleh. Belalai ni, dia sebut belalai tu, dia boleh tiah dia buat orang belalai ni, yang guna belalai yang dia memang belalai tu sejenis belalai tu. Belalai ni kira secara umumnya semua belalang lah. Semua jenis belalang, termasuklah pepatung. Termasuk pepatung. Mana binatang yang seumpama belalang, cumanya pepatung tu tak boleh makan lah. Belalai ni boleh makan. Orang tupak tu kuat, ni rajin tangkap belalang makan. Pasal mana tupak lah. Ada jual belalai pasal tupak di Sian tu. Dia buat apa? Goreng kunyit dia. Goreng kunyit. Rajin pula orang demo ni duk tangkap. Pek padai lah. Kat mana dapat banyak. Dia pego. Yalah dah. Cengkerik boleh pera ni.
Tapi cerit tak masuk. Kau masuk kategori belalai. Cerit tak, sebab dia walaupun dia kaki gitu, cuma dia keadaan bentuk fizikal ni tak serupa macam belalai. Tak serupa macam belalai. Kiranya cengkerik ni dia bukan macam belalai. Belalai ni terbang. Cengkerik ni dia lompat. Dia duduk bawah tanah, dia dalam tanah. Boleh. Semaqallah wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahu alazim.